gambaran Al-Quran terhadap minyak zaitun dengan yang lain berbeza. Satu-satunya item dalam Al-Quran yang disebut sebagai pokok yang berkat. Padahal kurma hebat, anggur hebat, tetapi tak disebut sebagai syajarah mubarakah. Sebenarnya keterujaan kita terhadap makanan sunnah itu bagus, kerana makanan sunnah ni dia berkait dengan persoalan halal dan thayyibah. Cuma dari segi aplikasi kita kena betul. Sama ada makanan ataupun penawar, ia mesti diambil dengan cara yang betul. Asal kepada tiba nabawi ini ialah pendekatan rawatan yang berasaskan panduan daripada wahyu, sama ada pada Quran. Contohnya, alaikum bisyifa'ain al-asali wal Quran. Lah kamu makan mengambil dua penawar, madu dan Al-Quran. Dalam hadis Nabi ajar kita. Contohnya dalam bab makan. Nabi ajar kita, kalau kamu makan ni, kalau contohnya perut ni sebesar ini, so kita bahagikan 3. 1/3 untuk makanan berat, 1/3 untuk air, dan 1/3 lagi untuk udara. Itu sebenarnya tiba nabawi. Kita makan ini bukan untuk kenyang semata-mata, tetapi untuk mendapat kebaikan daripada makanan itu. Dan makanan yang dah cukup portion dia, walaupun tak banyak, tapi portion dia cukup dah, orang kata gizi dia dah cukup dah, maka cukuplah untuk kita ambil sebagai makanan. Untuk memastikan sesuatu proses rawatan itu baik, salah satunya ialah seimbang. Jadi kalau benda tu bagus, kita ambil dengan cara tak seimbang pun, dia tidak akan menjadi penawar. Bahkan dia boleh memudaratkan. Dalam nas Quran dan hadis, zaitun disebut dalam beberapa bentuk. Ada disebut dalam bentuk pokok, ada disebut dalam bentuk produk yang telah siap, iaitu minyak. Dan kita faham bila disebut minyak, ia merujuk kepada buah. Kalau kita nak kembangkan teknologi, kita nak buat satu-satu produk daripada benda tadi, minyak zaitun ni ataupun zaitun ni, yang utamanya ialah buah tu dulu sebagai produk yang kita gunakan untuk makan dan juga untuk sapuan.